bagi. Aduh, duit klinik pun saya tak ada. Ini Ya Datuk. tak apa, saya tolong awak. Kan tengok rakyat Malaysia bantu awak, tak awak lagi. Apa je Datuk? Ambil rezeki awak. Orang Malaysia sayang awak. Lagi, rakyat Malaysia sayang awak. Apa? Apa benda? Ini rakyat Malaysia sayang awak ni. Jeruk mangga ni, rakyat Malaysia sayang awak. Buat kira. Ini rakyat Malaysia sayang awak. Ini yang banyak ni. Belum anak saya. Boleh saya tanya tak? Sorry dah. Sekarang ni RM10 pun saya rasa benda tu sangat besar Datuk. Tapi saya je cakap dapat-dapat yang saya bagi tu ikhlas, bukan nak kesempatan dengan awak. Jujurnya dengan nama Allah saya bagi tahu, dia datang sini tidak dibayar. This is not gimmick. Saya memang niat nak bagi zakat dengan awak. This is zakat perniagaan. Sebab saya tahu dia setengah susah. Tak ada rumah, tak ada kereta. Lillahi memang tak ada rumah sendiri, kereta sendiri tak ada. Dalam tangan, selain duit zakat yang saya bagi, ada tak RM1,000 dalam tangan awak? Tak ada. Saya mampu bagi sumbangan yang saya bagi itu mungkin boleh bertahan dalam masa 2 ke 3 hari saja. 2, 4, 5, 6 ini hak dia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini untuk awak. Ambil, ini bukan duit saya. Rezeki awak. Ini bukan saya bagi. Ini rakyat Malaysia. Sorry tau. Dia, of course, seorang ibu, dia mesti akan utamakan. Seorang ibu, dia mesti anak dulu. Dia tak apa nak makan. Dia tak apa nak beli baru. Anak mesti dulu. Untuk awak. Ini, yang ini follow bagi. Duit klinik pun saya tak ada. Tak, ini rezeki awak kepada rakyat Malaysia semua. Terima kasih untuk orang. Dan saya pun terharu. Kalau sambung azhar, sama-sama lah kita kan. Orang lillahi dengan nama Allah, saya hanya niat nak jumpa dia bagi duit zakat saja. Amount yang sebanyak ni saya tak pernah pun terfikir. Dan ini adalah hak awak sebanyak RM40,000 yang bukan saya bagi zakat tu Ni rakyat kecil. Malaysia. Ni saya bagi layang. Ini betul-betul untuk awak. Ini sebenarnya bukti kita dah sampaikan amanat rakyat Malaysia kepada awak. Ini saya wakil je tahu. Ini semua Wakil duit bukan anda saya. yang support azhar malam tadi. Saya bagi terus. Ya Allah. Sama-sama. Rezeki anak, ingat saya ini semua rezeki anak. Jangan tolak. Jadi kepada rakyat Malaysia, saya hanya adalah orang perantaraan. Lillahi, Yang bantu semua anda. Yang bantu adalah anda. Duit tu saya bagi terus. Dan terima kasih yang menyokong Azhar. Dan teruskan kepada anda yang ada peluang pekerjaan, produser, pengarah. Saya tak tahu nak cakap macam mana. This is not gimmick. Kita support azhar. Kita support Azhar. Semoga ia memberi orang kata Kehidupan lembaran baru. baru. Aku tak nak susahkan orang.